kehidupan kita sangat keras sekarang ni. Kadang-kadang ada sejak yang sekarang lah komen orang rasa diri dia insecure. Okay, bila rasa insecure ni, kita akan overthink benda ni. Macam, weh, aku tak boleh lah, orang dah suka aku, macam mana ni? Alah, macam mana aku mau tarik orang supaya suka aku macam tu? Adakah kita ni kadang-kadang terlampau fikir yang mesti semua orang suka aku, mesti semua orang suka aku. Kalau orang dah suka aku akan jadi macam dah semangat lah macam tu. And then tajuk kita hari ini, apakah cara untuk stop overthink? Sebelum kita ke topik kita pada hari ini, saya bagi tahu sekali lagi, hai, saya Wani. Saya adalah seorang content creator and saya adalah juga terapis yang akan menggubati hati anda semua. Cia. Poin yang pertama, tiada siapa yang kenal kamu dan kamu pun tak kenal sesiapa. Kamu pun tidak kenal sesiapa. Di sini bermaksud setiap orang ada versi masing-masing mengenai diri kamu. Okay? Mungkin ada orang yang fikir kamu ni adalah orang yang memberi inspirasi kepada orang lain. Contohnya bila dia tengok video saya, dia akan rasa, dia ni boleh bagi inspirasi dengan aku. Dia ni boleh bagi semangat dengan aku. Orang lain lagi, persepsi dia tentang saya, alah, dia ni macam bikin aku stres pula, macam tu. Dia ni macam banyak cakap and then aku rasa pening tengok dia, macam tu. Sebab apa? Sebab setiap orang di dunia ini ada persepsi masing-masing. Jadi kita kena faham benda tu. Okay, contohnya, Wani, ibu kau ni macam mana orangnya? So aku akan macam, okay lah, aku cakap macam, dia ni macam peramah sikit. Tapi bila kau tanya adik-beradik aku, okay, mungkin kakak aku, terus dia akan beritahu, ibu ni macam ni. Lepas tu setiap adik-beradik kita tu lain-lain persepsi diorang tentang ibu saya. Tapi siapa sebenarnya ibu saya? Saya dah tahu, adik-beradik saya pun dah tahu, dan mungkin ibu saya pun dah tahu siapa dia sebenarnya. Okay? Kalau kita mau dapat kerja, and then company tu dah terima kita, and then dia punya persepsi tentang kita sangat poor. Maksudnya kita ni lambat ke, kita ni susah, lambat mau bergerak ke, ataupun susah mau keluarkan idea. Itu apa pengalaman yang diorang alami dengan kita, yang dalam fikiran diorang sahaja. Tapi di sini saya mau bagi tahu, kita kena terima, bukan semua orang boleh terima kita. Itu adalah bukan masalah untuk kita. And then kita kena cakap, that's okay. Itu okay saja, tak ada masalah pun. Okay, poin yang kedua adalah, mulai sekarang ini kita perlu suarakan apa yang kita mau cakap dalam fikiran kita, kita kena keluarkan pada saat itu. Contohnya, okay, contohnya lah kan, adik saya. Okay, adik saya ni jenis yang lantang bersuara. And then dia sangat, bila orang ada tidak bersefahaman dengan dia, dia akan lantang. Pada saat itu dia akan begitu. Itu yang aku suka tentang adik aku lah. Dia kalau dia rasa macam time tu adalah benda yang bikin kalut dia punya fikiran, dia akan cakap, kau bikin aku. Dia akan terus voice out. Dia terus cakap, ni tak boleh ni, kalau macam ni. Dia terus direct. Kalau kau tak suka, okay, kau kena macam ni, macam tu. Tapi saya, dulu, saya memang akan cepat terasa, and then sangat cepat marah bila ada small things. Just benda kecil je, tapi saya akan terus macam naik angin, terus macam mau marah saja. Sebab saya tak dapat express, maksudnya saya tak dapat keluarkan apa dalam fikiran saya masa orang cuba bagi tahu benda yang saya tidak senang lah. Contoh lagi, kalau dengan
kawan-kawan kah. Okay, diorang ada buat something yang melucukan ataupun diorang buat something yang hurts your feeling lah kan. So dulu aku memang abaikan, and then aku macam okay lah. Ya. Tapi sekarang aku akan direct. Tak suka lah benda ni. Macam kita akan point out, kenapa macam tu, kenapa adakah benda tu lucu, macam tu. Kita akan voice out pada itu juga. So untuk ketenangan untuk aku jugalah. Okay. Poin yang ketiga, kosongkan fikiran anda sebelum anda tidur. Okay, caranya adalah macam mana kita kasih kosong fikiran kita. Kita kasih kosong fikiran kita dengan cara menulis. Okay, menulis, journal lah. Journal ataupun melukis. Bila apa yang kita fikir, apa perasaan kita fikir, kalau kita mau kasih keluar, kita kena lukis, kita kena tulis, baru kita punya fikiran tu akan lebih kemas, maksudnya lebih sistematik macam tu. Ini bagi mengelakkan kita overthink. Sebab kita nak mau kalut masa tidur, kita nak mau fikiran kita terlampau berselerak masa tidur. So sebelum tidur kita kena buatlah journal ataupun okay, hari ni apa aku buat, macam tu. Ataupun hari ni aku rasa macam happy betul sebab aku dapat hadiah dari boyfriend aku, macam tu. Contohnya lah journal. Lepas tu kita boleh melukis. So lukislah benda yang macam lukis matahari. Lukislah apa-apa yang menerangkan kau punya perasaan. Buat sesuatu yang boleh keluarkan apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, keluar melalui ni, tangan. Maksudnya menulis, melukis ataupun apa-apa sajalah. Poin yang keempat, kita kena tahu apakah punca kita overthink. Apa puncanya? Apa yang trigger kita untuk overthink? Overthink ni adalah bila kita berfikir secara berlebihan dan mengganggu kualiti hidup kita. Bila mengganggu kualiti hidup kita, lepas tu kita akan wujudnya stres dan lagi pedih, lagi sakit bila kita terus ada menyebabkan gelisah. Maksudnya anxiety. Anxiety inilah yang akan menyebabkan kita semakin teruk. Okay, apakah punca? Kenapa kita overthink? Kita kena contohlah kan. Okay, contohnya boyfriend kau tak balas chat kau. Terus kau overthink. Kenapa dia tak balas chat aku? Dia ni tak suka aku ke sudah? Ataupun dia ni benci dengan aku ke sudah? Kita wujudkan situasi, maksudnya persepsi yang salah dalam otak kita yang menyebabkan kita terus overthink, terus sakit hati dan terus stres. Itu yang menyebabkan kita panik terus. Okay? So caranya kita kena apa? Kita kena cari apa puncanya. Okay, puncanya pasal boyfriend aku lambat balas chat. Sekejap, kita kena bagi tahu. Maybe dia tak balas chat sebab dia tengah kerja. Ataupun maybe dia tak balas chat sebab dia tengah tidur, macam tu. Kita kena create benda tu bukan melalui perasaan. Kita kena create benda tu dari segi yang fakta. Aku tahu, maybe dia tidur. Itulah dia tak balas chat aku, macam tu. Ya. Poin yang kelima adalah pergi terapi. Okay? Pergi terapi ni adalah bila mana kamu tidak dapat kontrol sudah perasaan, and then kamu tiba-tiba rasa macam aku perlu jumpa seseorang untuk aku untuk aku minta pertolongan, macam tu. Okay? Sebab kalau kita terlampau banyak fikir, bila terlampau banyak fikir, kita akan stres. Bila kita stres berpanjangan, kita akan terbentuknya kegelisahan, maksudnya anxiety. So anxiety yang tidak dirawat, semakin lama kita simpan, mungkin dalam 6 bulan, boleh menyebabkan kita kemurungan.
Jadi, bila sudah jadi kemurungan, benda tu akan terlambat. Okay? So, sebelum terlambat, eloklah kamu pergi klinik kesihatan yang berhampiran dan jumpa pakar psikologi untuk pertanyaan lebih lanjut. Poin yang keenam, cari cara untuk tenangkan fikiran. Sama ada kita boleh pergi tidur lah. Sebab terlalu banyak fikir kan. Kau penat sebenarnya. Aku penat. Tapi kenapa kau nak mau tidur macam tu? Kau penat, kau tidurlah. Itu je caranya. Ya. Sebab kadang-kadang badan kita ni, kita tak tahu dia tengah penat. Tapi kita fikir lasas kita yang sakit. So, sebelum kita sakit, kita rehatlah. Ya. Rehat yang cukup akan menyebabkan diri kita lebih tenang macam tu. Okay. Poin yang ketujuh adalah breathing exercise. Maksudnya latihan pernafasan yang betul. Okay, saya adalah terapi cara kerja. Jadi saya selalu lakukan kepada pesakit saya. Okay, caranya ini sudah update lah. Okay, semua kena relax. Cari tempat yang kamu boleh duduk ataupun cari posisi, mungkin posisi baring kamu suka. And tempat yang selesa, yang pertama. Dan yang kedua, kamu kena tarik nafas melalui hidung selama 5 saat. Okay, tarik nafas. Dan sebelum kamu tarik nafas, kamu kena pegang perut kamu. Pastikan perut kamu kembung. So, tarik nafas. Okay, tahan sampai 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lepas tu hembus 5 saat dari mulut. Gitu. Okay. Kita ada 5-5-5. Maksudnya tarik nafas 5 saat, tahan nafas 5 saat dan hembus nafas 5 saat. Okay? Kita akan buat cycle ni selama 3 kali. Jangan terlebih pula ya, nanti tidur. Ya, itulah. Poin yang ke-8, kena terima akan ada orang yang tak suka kau. Okay? Ada orang yang tidak suka dengan kau sebab kau ni banyak cakap. Ataupun ada orang yang tidak suka kau sebab tiada sebab. Macam tu. Ada orang yang tidak suka kau sebab dia diskriminasi kau ataupun dia racist dengan kau, dan kamu tidak perlu ambil apa yang diorang cakap pasal kau adalah mengenai kau. Maksudnya kau tak perlu ambil persepsi yang diorang fikir sebagai realiti hidup kau. Okay? Tapi mesti kau fikir, kenapa aku dah kena terima? Kenapa aku dah kena terima di tempat kerja ni? Kenapa tu kawan aku dah suka aku? Sebab fikiran kita ni cetek kadang-kadang. Fikiran kita ni hendak fikir yang Allah akan hadir orang yang lebih sayang dengan kau. Mungkin kawan kau nak mau kawan dengan kau, so Allah akan hadirkan seseorang yang lagi sayang dengan kau, lagi hormat kau, lagi bawa kau ke jalan yang benar macam tu. And then contohnya dari segi company. Okay, company tu nak mahu kau ataupun nak mahu kau sudah kan. Jadi mungkin ini adalah hikmah yang Allah akan bagi kau kerja yang lebih bagus dari tempat kerja tu. Kan? Okay guys, that's all for today and thanks for watching my video, and I hope you're in a good mood and happy. I love you guys. Bye!